persahabatan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan orang terkaya di dunia Elon Musk nampaknya dilihat berakhir dengan penuh drama apabila kedua-duanya mula saling menyerang di media sosial. Pada Februari 2025, Elon Musk pernah memuat naik kenyataan di platform miliknya, X, yang menunjukkan hubungan rapat antara beliau dan Trump. Namun, segalanya berubah beberapa bulan kemudian. Pada awal Jun 2025, Elon Musk menuduh Trump tidak tahu berterima kasih dan menyatakan bahawa tanpa sokongannya, Trump mungkin kalah dalam pilihan raya. Trump membalas melalui platform Truth miliknya dengan berkata bahawa Elon Musk sudah hilang akal. Sebelum ini, Elon Musk menyumbang ratusan juta dolar kepada kempen pemilihan semula Trump. Malah, selepas Trump menang dan kembali ke White House, beliau melantik Elon sebagai penasihat kanan dan Ketua Jabatan Kecekapan Kerajaan Amerika Syarikat atau Department of Government Efficiency. Apa sebenarnya yang menyebabkan dua tokoh besar ini bergaduh secara terbuka? Jadi, dalam video kali ini, kita akan bongkar kisah di sebalik perbalahan mereka. Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Elon Musk telah menyumbang kepada Parti Demokrat selama berbelas tahun, tetapi menukar sokongan untuk menjadi penderma politik terbesar bagi Parti Republikan yang diwakili oleh Trump pada tahun 2024 dengan menyumbang hampir 300 juta dolar Amerika dalam kempen pilihan raya Presiden Trump. Setelah Trump menjadi Presiden Amerika Syarikat, Elon Musk juga dengan cepat menjadi individu yang paling menonjol dan dilihat sering bersama Presiden Trump di mana-mana, malah membawa anaknya ke pejabat Presiden Trump di White House serta hadir dalam mesyuarat Kabinet Amerika Syarikat. Elon Musk memerlukan pentadbiran Trump untuk meluluskan visi utamanya, iaitu menjadikan kenderaan autonomi buatan Tesla beroperasi sepenuhnya di jalan-jalan raya Amerika Syarikat. Sebelum ini, pihak berkuasa Amerika Syarikat masih mempunyai kebimbangan bahawa teknologi tanpa pemandu ini belum bersedia untuk digunakan secara besar-besaran dan Trump dijangka akan mengangkat sekatan peraturan ini, seterusnya akan memberi faedah besar kepada Tesla. Trump dilaporkan telah membeli sebuah kereta Tesla Model S sebagai tanda sokongan untuk sahabat baiknya pada bulan Mac 2025. Seorang penganalisis Dan Ives dari Wedbush Securities menyatakan Elon Musk memerlukan Trump untuk meluluskan pelbagai peraturan di Amerika Syarikat dan dia tidak boleh membiarkan Trump beralih dari menjadi seorang kawan kepada musuh. Pentadbiran Trump juga mempunyai kuasa untuk mengawal reka bentuk kenderaan dan akan mempengaruhi pengeluaran besar-besaran robotaksi yang bakal dilancarkan oleh Elon Musk. Di Eropah, walaupun jualan kenderaan elektrik secara keseluruhannya meningkat, tetapi bagi pasaran Tesla, ia merosot 50% pada bulan April 2025. Tinjauan terkini oleh Morgan Stanley menyatakan 85% pelabur percaya penglibatan politik Musk secara aktif telah merosakkan perniagaan Tesla dan saham syarikat itu turut mengalami kejatuhan. Selain itu, pertelingkahan berpanjangan dengan Trump juga boleh memberi kesan besar kepada salah satu syarikat utama milik Elon Musk, iaitu SpaceX. Syarikat ini merupakan rakan kongsi paling penting untuk NASA dan sangat bergantung kepada kontrak kerajaan bernilai berbilion dolar. Pada masa yang sama, NASA juga bergantung kepada SpaceX untuk pelbagai misi penting, daripada menghantar angkasawan ke angkasa sehinggalah pelancaran satelit. Trump dilaporkan mengancam untuk membatalkan semua kontrak kerajaan dengan SpaceX. Sebagai tindak balas, Elon Musk pula mengugut untuk menghentikan penggunaan kapal angkasa Dragon, iaitu satu-satunya kenderaan yang kini digunakan untuk membawa angkasawan ke stesen angkasa antarabangsa ISS. Semasa Donald Trump mengumumkan kemenangannya dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, beliau tidak lupa memberikan pujian kepada Elon Musk. Dalam ucapannya, Trump berkata, seorang bintang telah lahir Elon dan menyifatkan Musk sebagai seorang super genius yang perlu dilindungi. Elon Musk bukan sahaja menyumbang jutaan dolar kepada kempen Trump, malah dilantik sebagai penasihat dasar dan aktif mempromosikan slogan politik Trump, Make America Great Again, di platform media sosial miliknya, X. Sementara itu, tokoh-tokoh lain seperti Bill Gates dari Microsoft dan bekas Datuk Bandar New York, Michael Bloomberg, secara terbuka menyokong calon Parti Demokrat, iaitu Naib Presiden Kamala Harris. Namun begitu, sokongan besar-besaran Elon Musk terhadap Trump dari segi dana, media sosial hingga ke pengaruh ideologi memberi impak besar, khususnya dalam menarik perhatian dan sokongan golongan muda. Musk melihat bahawa hubungan rapatnya dengan Trump akan membuka peluang besar untuk kepentingan peribadinya
terutamanya dalam bidang teknologi dan dasar kerajaan. Bagaimana bermulanya pergaduhan Trump dan Elon Musk? Ramai dari awal lagi melihat bahawa hubungan antara Trump dan Elon Musk tidak akan bertahan lama kerana karakter kedua-dua individu ini yang adalah bersifat narsistik dan ego. Walaupun begitu, selepas Trump kembali menjadi presiden, beliau melantik Elon Musk sebagai penasihat khas dan mengetuai Department of Government Efficiency yang bertujuan untuk mengurangkan beban hutang negara dan menghapuskan birokrasi dalam sistem kerajaan. Namun, retak mula kelihatan pada 28 Mei 2025 apabila Elon Musk secara terbuka mengkritik Trump dalam satu temu ramah di TV. Elon Musk menyatakan rasa kecewanya terhadap cadangan Trump untuk memperkenalkan satu rang undang-undang cukai baru, Big Beautiful Bill, iaitu satu pelan perbelanjaan kerajaan yang dianggap tidak efisien olehnya. Elon turut menambah bahawa rancangan Trump itu dijangka akan meningkatkan defisit bajet Amerika Syarikat kepada 2.5 trilion dolar Amerika Syarikat, iaitu satu jumlah yang sangat besar dan membebankan rakyat dengan hutang yang tidak mampan. Pelan perbelanjaan itu jelas bertentangan dengan misi asalnya sebagai Ketua Jabatan Kecekapan Kerajaan, iaitu untuk mengurangkan pembaziran dan menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Elon Musk berjanji untuk mengurangkan perbelanjaan kerajaan sehingga 2 trilion. Setakat 2 Mac 2025, mereka berjaya menjimatkan sekitar 105 bilion melalui pelbagai langkah berani, termasuk pengurangan tenaga kerja, penjualan aset milik kerajaan dan pembatalan kontrak-kontrak yang dianggap membazir. Antara langkah paling drastik ialah penamatan kerja terhadap sekurang-kurangnya 25,000 kaki tangan kerajaan, iaitu satu keputusan yang mencetuskan kontroversi besar. Tetapi apabila Elon Musk secara terbuka mengkritik pelan cukai Trump yang dikenali sebagai Big Beautiful Bill, hubungan antara kedua-duanya mula retak. Trump yang nyata terkejut dengan kenyataan Elon Musk menyatakan dalam satu temu ramah dari White House bahawa beliau sangat kecewa dan tidak pasti sama ada hubungan baik ini boleh diteruskan. Trump mempertahankan rang undang-undang itu dengan penuh keyakinan, menyatakan ia adalah pelan terbaik yang pernah dibentangkan di Kongres. Pada 6 Jun, Elon Musk mencetuskan kontroversi baru apabila memuat naik satu undian di akaun X dengan soalan, adakah sudah tiba masanya untuk mewujudkan sebuah parti politik baru di Amerika yang benar-benar mewakili 80% golongan pertengahan? Tindakan itu dilihat ramai sebagai satu isyarat jelas bahawa Elon Musk sedang mempertimbangkan untuk menentang dominasi dua parti utama di Amerika Syarikat dan mungkin secara tidak langsung mencabar kedudukan Trump sendiri. Menurut bekas pakar strategi White House, Steve Bannon, punca sebenar pertikaian antara Donald Trump dan Elon Musk bukan sekadar soal dasar atau kritikan terbuka, tetapi kerana isu kepercayaan. Bannon mendedahkan bahawa konflik memuncak apabila Trump enggan berkongsi maklumat sensitif dengan Elon Musk, termasuk rancangan serangan oleh pihak Pentagon sekiranya berlaku perang dengan China. Keengganan ini membuatkan Elon Musk berasa diketepikan daripada keputusan penting dalam pentadbiran, walaupun beliau memegang jawatan tinggi sebagai Ketua Department of Government Efficiency. Musk juga gagal membina hubungan kukuh dengan tokoh-tokoh utama dalam kerajaan dan semakin kehilangan sokongan rakyat, terutamanya selepas keputusan drastiknya menamatkan puluhan ribu pekerjaan penjawat awam. Akhirnya, pada 30 Mei 2025, Elon Musk mengumumkan pengunduran rasmi sebagai Ketua Department of Government Efficiency dan meninggalkan sepenuhnya pentadbiran Trump hanya 130 hari selepas Trump kembali menjadi Presiden Amerika Syarikat. Selepas itu, seorang wartawan CNN menyatakan bahawa dalam perbualan telefonnya dengan Trump memberitahu bahawa beliau tidak langsung memikirkan tentang Elon Musk dan tidak akan bercakap dengannya dalam masa terdekat. Tidak lama selepas perbalahan mereka tercetus, Elon Musk secara terbuka menyokong keputusan Trump untuk mengerahkan pasukan pengawal kebangsaan, National Guard, bagi mengawal rusuhan besar-besaran yang berlaku di Los Angeles. Lebih mengejutkan, Elon Musk turut memadam beberapa kenyataan lamanya di platform X, termasuk seruan agar Trump dipecat dan tuduhan berkaitan skandal jenayah pemerdagangan seks yang melibatkan Jeffrey Epstein. Langkah ini dilihat ramai sebagai usaha Elon Musk untuk merapatkan semula hubungan dengan Trump. Malah, dari segi dasar, mereka sebenarnya berkongsi banyak pandangan yang sama, terutamanya dalam isu kawalan immigration. Elon Musk menyokong dasar Trump mengenai sepadan tertutup, menghentikan kemasukan pendatang tanpa izin dan pelaksanaan pengusiran besar-besaran terhadap warga asing yang tidak sah. Elon Musk juga telah menulis di X bahawa beliau menyesali beberapa hantaran yang melampau sebelum ini mengenai Presiden Trump.